Salam sejahtera rakan-rakan sekalian, jumpa lagi di video kita kali ini. Untuk kali ini, saya cuba tunjukkan macam mana untuk melihat berapakah spread yang broker anda ambil dengan cara yang lebih mudah. Okey. Kalau kita lihat di sini, apabila anda ingin melakukan urus niaga, anda klik new order dan anda akan lihat seperti ini. Kalau anda lihat di sini, ini adalah spread yang broker anda ambil. Kalau kita lihat di sini sebagai contoh, broker saya ambil 1.300 hingga ke 1.998. Ini adalah spread yang broker saya ambil, iaitu Euro USD. Okey. Nasihat saya, anda pilihlah mata wang yang spread yang rendah, kerana jika anda trading dengan nilai mata wang yang spread yang tinggi, kemungkinan besar untuk anda mendapat profit agak susah ataupun agak lambat. Okey. Sebagai contoh, ini adalah salah satu jenis mata wang yang agak tinggi, iaitu AUD New Zealand, Australia New Zealand. Kalau kita lihat di sini, broker saya ambil dengan nilai 1.2669 hingga ke 1.2657. Kalau kita lihat di sini, kalau kita kira di sini, antara sini ke sini lebih kurang dalam 12 pip. Ini adalah spread yang tinggi. Saya tidak trading mata wang ini kerana nilai spread yang tinggi. Okey. Saya harap dengan adanya video ini dapat sedikit sebanyak membantu anda untuk semasa anda melakukan urus niaga. Okey. Kita jumpa lagi di video akan datang dan sekian, terima kasih.